Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Asri Nawawi aka Bang Kenteng dalam Aci Channel. Video kali ni motor camping episod kedua. Bang Kenteng nak bawa hampa jalan-jalan ke satu tempat di selatan Thai, iaitu di Yala. Dekat Yala nanti kita ada tetamu yang akan bawa Bang Kenteng ronda-ronda dekat Yala. Jadi kita akan jumpa dia dekat sana. Jom kita gerak sekarang ke Yala. Let's go. Pengembaraan mini motor camping Bang Kenteng kali ini akan ke satu kawasan resort dan campsite yang terletak di daerah Tantau, Yala. Yala atau sebutan lainnya iaitu Jala terletak di tengah-tengah antara bandar Betong dan Hat Yai. Sepanjang perjalanan, Bang Kenteng terpukau dengan keindahan dan kehijauan landscape alam semula jadi di sini. Bukit, tasik dan jalan raya yang berlekuk-lekuk membuatkan perjalanan tak rasa bosan. Tak hairanlah laluan 410 ini dikenali dengan Jalan 100 Corner. Patutlah geng-geng motosikal selalu ride ke sini. Memang layan betul jalannya. Luruh pinggang rasa. Sekarang ni Bang Kenteng dah sampai dekat viewpoint yang mana jambatan bawah ni adalah jambatan Tok Kuchai. Jadi kawasan atas ni adalah viewpoint dia, mungkin tempat orang berehat dan sebagainya. Sekarang ni pun dah dekat pukul 1 tengah hari. Manalah tetamu kita ni? Tak sampai lagi ni. Macam mana pun dia kata sekejap lagi jumpa dekat sini. Kita tunggu kat sini. Okey. Tunggu punya tunggu. Dah nampak kelibat tetamu dalam episod kali ni. Dari jauh dah nampak tuan badan dan motornya. Jom kita tengok siapa gerangan tu. Tu dia, sampai dah tetamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Saleh. Ya Allah, jumpa juga Bang. Lama tunggu? Alhamdulillah, tunggu abang lama pun jadi side. Ya kah? Abang Saleh in the house. Kalau hampa pernah tengok episod Bang Kenteng ke Bangkok, episod akhir, inilah orang yang bertanggungjawab bawa Bang Kenteng dan Subeki dekat mana Bang Saleh? Dekat atas Nakhon Si Thammarat. Nakhon Si Thammarat. Belah Campsite yang sangat-sangat best sampai kita tiga ada rahsia. Kita tak bagi tahu kat siapa-siapa pun tempat tu. Dari satu malam menjadi dua malam. Betul. Sebab masa jumpa Abang Zali tu, Abang Zali bawa motor, kami bawa van. Jiwa tu dah rasa macam, ya aku nak ikut Abang Zali satu hari nanti. Dapat juga. Kau pun nak ikut? Confirm. Tak menyesal? Confirm. Janji bawa jalan yang elok, tempat yang best-best. Tak ada. Kita tak scam orangnya. Okay bang, kita nak ke mana? Kau suka air terjun ke, tasik ke, Okey. ataupun kedamaian ke? Saya suka damai. Lepas tu saya tak suka ramai-ramai. Lepas tu laut dah biasa. Sungai pun macam dah biasa. Ni belakang kita ni, tasik. Ni Tasik Malang kan? Ada 2-3 tempat. Tapi kau minta jalan yang biasa-biasa, bukan off-road apa semua. tu Dia yang banyak. penting tu. Saya keluar. motor kecil bang. Faham, motor faham. keras. Ni pun motor apa orang kata EFI kambing Level kambing. Apa sama ya. Kambing ni pun dah pergi merata dah dekat Thailand. Saya ni gorila ni. Baru nak belajar keluar ni. Harap-harap kau pun suka tempat tu. InsyaAllah. Nanti adalah benda aku nak. Abang guide Aku guide kau ikut je. Cantik. Nanti kita ada aktiviti kat dalam tu nanti. Aktiviti. Alamak. Aktiviti Aktiviti apa tu? Nak tahu kena ikut lah. Okay, Mana boleh bagi tahu, surprise. Tadi saya tunggu seorang-seorang kat sini. Cuaca panas. Tapi dia punya angin tu, berangin. Sebab kita kalau ikutkan tasik ni, dia nak kata tinggi sangat tak tinggi lah. Cuma dia asal daripada sungai, dia dijadikan empangan. Empangan. Sama macam kita di Tasik Banding, Tasik Kenyek. Nak sama. So perkampungan banyak yang tenggelam.
Kalau nampak pokok-pokok getah, pokok kayu straight alive itu pokok getah, kebun-kebun getah. Kenapa yang terang tu tinggi sangat tu? Tak ada idea. Okey, sebenarnya air dam ni, empagan ni dia lagi tinggi sebenarnya. Ui. Dia lagi tinggi. Sampai rumput kat tepi-tepi tu hampir bercecah tiang jambatan tu. Oh. Tetapi sekarang ni musim kemarau pun ya, tapi dia lepas air. Mungkin untuk persediaan menghadapi tengkujuh. Tengkujuh mungkin. Yeah. Sebulan sekali boleh datang sini. Musim mai kat sini ya. Datang mancing lah biasa. Mancing lah. Kawasan Tasik lah. Tasik. Kadang-kadang bawa orang, bawa kawan-kawan nak mancing. Tapi dengan air ni tak tahulah mancing ke tak je. Pancing pun tak bawa kan. Jangan mancing. Kita tak ada boleh mancing. Serius. Motor bawa itu je. Tak ada mancing ni. Tak boleh. Tak boleh, Saya darat pun mancing tak dapat. Sungai pun tak dapat. Nak ikan pergi pasar je lah kan. Bang Zali, kita boleh follow saya Boleh. Jangan laju lah. Tak, jalan dia sedang je. Tak Janji, ada. Jalan dia sedang je, insyaAllah. Right. Jom. Jom. Kita tak scam orang, kita baik. Sungguh lah. Let's go. Ini masih air banyak. Tahu? Okey. Boleh air tengah penuh ni. Nak jambatan 3 berapa tiang? 1, 2, 3, 4. 5. Kita sekarang 1, 2, 3, 4, 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Dia tinggal 5 blok je kat atas tu. Nampak level air tu? Kita lihat tempat benda tu kan? Oi, tinggi. Rumah 2 tingkat. Kalau 3 tingkat pun hilang dah ni. Masya-Allah. Jom bang. Seram lah ni. Kami berdua bergerak ke campsite yang terletak 17 km dari RV Point tadi melalui jalan kampung. Kiri dan kanan, rumah penduduk dan kebun durian. Dari jalan utama, kami masuk ke jalan kampung dan makin lama, jalan makin kecil. Kata Bang Zali tadi, jalan nak ke campsite tu elok je. Tapi makin lama, Bang Genting rasa jalan makin sempit. Dari jalan tar, dah masuk pula jalan simen. Lepas tu, dah masuk pula jalan tanah merah. Mujur tak hujan, kalau tak habis berlumpur mini bike Bang Genting. Hai, rasanya dah macam kena scam dengan Bang Zali ni. Apa nak buat? Nasib badan. Jalan Bang Zali bawa ni. Boleh tahan bang. Kat level dia panas. Tahniah. Terima kasih bang. Welcome to Lakeview. Lakeview. Lakeview Resort. Belakang view apa ni bang? Ni Tasik. Tasik. Tasik Banglang Dam nama dia. Okey, tak apa. Kita relax dulu. Kita pergi check in. Kita tengok kawasan sekitar ni. Lepas tu petang ni abang Zali kata nak apa? Nak ada surprise kan? Adalah tugasan dia. Kita bagi kat dia nanti. So, okey, ni Bang Genting lah. Dia nak ikut kan? Dia nak ikut. Kita lah. Kena bully. Okey, dia ada kafe kecil je lah. Kafe kecil. Alright. Boleh lah nak layan kopi, aiskrim, snack ada. Hello, hi. Oh, ada coffee. Oh. Kopi. Ada simple basic lah. Roti bakar. Nak hangat ni kena aiskrim. Okey lah bang, saya duk ingat macam tak ada apa-apa kat sini. Yes. Kita siap beli makanan 7-Eleven ni. Ayam Maggi pun ada kat sini. Tenaga dia apa semua. Wi-Fi. Okey. Line telefon sini memang tak ada lah. Wi-Fi.
Kalau pakai AIS tu mungkin ada. Tapi yang ni Dia provide wifi kat sini. Wifi dia laju. Laju Jom kita tengok view. Inilah view tempat kami akan bermalam sepanjang 2 hari 1 malam. Lakeview Resort yang terletak di hujung kawasan Tasik Empangan sememangnya mempunyai tarikan yang tersendiri. Dikelilingi dengan alam semula jadi, flora dan fauna, membuatkan suasana di sini aman dan damai. Lokasinya taklah jauh mana, hanya 60 km dari Bandar Betong dan 80 km dari Bandar Yala. Apa bang? Oh, serius? Dapat manggis? Oh. Bapak angkat bagi manggis. Bapak angkat. Air terjun, tu dengar air terjun. พูดภาษาไทยได้ไหม นิดหน่อย 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 นิดหน่อยก็ยังดี Air เรา terjun. ก็พูดไม่เป็น Oh, ada ayam terjun. มีน้ำตก Nice. Sini sayang air dah surut Cetek. dah. Oh, wifi. Ada wifi.ไฟ Sebelah ayam terjun. Depan ayam Tasik. Tasik Empangan kan. Tapi dia surut banyak. Kalau ikutkan ni level dia takat tu lah. Sambil berehat kat bilik, Bang Kenteng dah nampak Bang Zali keluarkan alatan memancing. Alamak, Bang Kenteng ni dah lah tak suka pegang ikan. Tak syak lagi. Confirm petang ni, Bang Kenteng kena paksa mancing. Setakat walaupun patah-patah macam ni, 3-4 kilo tu selamba je. fishing Serius lah. waterfall Ni umpan semua ni. Umpan tipu-tipu katanya. Saya duk ingat pakai cacing bang. Oi, Zaman saya mancing dulu, zaman kecil-kecil pakai cacing. 2024 kita pakai artificial. Aktiviti petang ni, tu kami nak mandi yang terjun tu. Tapi ayam pun tak berapa nak banyak. Biarlah, at least kita boleh tadah kepala ni kan. Rambut berkembang sangat ni, bagi dia kuncup sikit. Lepas tu Abang Zali kata nak bawa mancing, nak mengajak mancing. Boleh kan? Try je lah. Okay. Kat sini jaga tip. Jaga tercocok tanah, jaga tercocok pokok. Tu. Jaga tali api. Lepas tu jaga tali beruk tajam. Janganlah keras sangat. Ini kalau air tinggi sampai Oh, ni kalau ayam tinggi ni. nampak level tu. Oh, tapi dalam. Nak mandi pun goyang ni. Walaupun Bang Kenteng boleh tahan lama juga tinggal di pulau perhentian, tapi sebenarnya sekalipun Bang Kenteng tak pernah cuba aktiviti memancing ni. Jadi petang ni, Bang Zali ajar Bang Kenteng memancing menggunakan rod. Last memancing pun masa sekolah rendah, itu pun pakai pelepah sawit je. Mungkin sebab tak minat ataupun tak berapa nak makan ikan. Kira Bang Kenteng ni macam oryx lah. Pusing. Okey, buka bait arm. Tu bawah dia panggil bait arm, buka. Okey, try. Ke belakang. Sikit je, lembut je. Slow. Yes, sir. Okey. Boleh. Mana biasa pakai ni? Angkut bang. Sudahlah. Sekarang ni kita mandi dulu waterfall yang tak berapa nak fall tu. Kejap lagi, lepas berendam, baru kita sambung mancing. Budak tadi lepas tadi. Ayam cetek tapi dah sampai. Kena basuh kepala jugalah. Sampai. Okay, tempat ni kalau yang minat nature boleh hidup lah kat sini. Sebab memang tak ada apa-apa. Memang resort semata-mata. Tasik dengan ayam terjun. Gila nyaman gila kat sini bang. Campsite ni memang minat-minat nature sesuai lah. Jaga, kuncung. Right.
Okey, ni semua tapak-tapak untuk glamping ataupun kemah sendiri. Ha? Plug point pun ada. Bagi kita tunjuk gambar jap. Kalau hampa kemah kat sini, ya dia ada tempat santai kat sini dan sepatutnya bawah ni betul-betul ayang. Cuma memang dah surut banyak. It's okay. Tempat ni dia punya rate untuk bilik dalam 1,000 baht. Petang ni, aktiviti kami hanya memancing dan misi Bang Kenteng hanya perlu naikkan seekor saja ikan. Tapi dah masuk kali ke 1700 balingan umpan pun tetap tak mengena. Betul-betul memancing ni kena ada kesabaran yang tinggi. Siang semakin hampir melabuhkan tirai. Jadi sebelum gelap, kami balik berehat. Untuk malam ni, tak ada apa-apa aktiviti sebab masing-masing dah penat riding siang tadi. Setiap kali Bang Kenteng keluar vlogging, waktu malam lah Bang Kenteng akan charge ke semua electronic device yang Bang Kenteng bawa untuk shoot video. Yelah, nak guna wall plug bilik pun terhad sangat kuantiti, jadi kenalah ada backup. Untuk pengembaraan motor camping, Bang Kenteng gunakan power bank dari Ugreen dari model Nexot 200W dengan kapasiti bateri 25,000 mAh dan satu lagi Nexot 130W dengan kapasiti bateri 20,000 mAh. Kedua-dua power bank ini Bang Kenteng boleh support untuk charge kamera GoPro, kamera 360, drone dan lain-lain. Terdapat USB port dan Type-C di setiap power bank. Untuk pengecasan iPhone, Bang Kenteng gunakan magnetic power bank dengan kapasiti 10,000 mAh, kecil dan mudah untuk digunakan tanpa kabel. Bang Kenteng ada sediakan link pembelian ketiga-tiga produk ini di description. Morning Bang Saleh. Sejuk bang. Sejuk. Sekarang ni Bang Kenteng berada di salah satu bilik yang ada di Lake View ni. Dan dia punya view-nya adalah tasik yang macam apa tengok. Jom kita tengok bilik dekat Lake View ni. Simple bilik dia. Okey, tapi menarik sebab bangun tidur boleh nampak tasik. Okey, tandas sebelah sini. Tandas pun cantik. Simple saja bilik dia. Sesuai untuk 2 orang. Ada aircon. Orang sebelah mancing ke? Abang Zali dah ready untuk mancing. Jom lah. Sambil-sambil itu boleh kita ronda-ronda dekat sini. Morning, Peh. Itu ada makan pagi ya? Hah? Ada makan pagi, termasuk makan pagi. Siap breakfast lah. Ya. Mau makan ya? Sebentar ya. Nantilah lewat sini Nanti. lah. Okey. Okey. Apa saya punya selain macam Indonesia? Saya bicara bahasa ini sedikit. Oh, boleh bahasa Originally Indonesia. original? Wah, Oh. Ya. Pitching di mana? Di bawah ya? di bawah. Kita dekat mana? Surabaya ke mana kita ni? Pemain rasa gue di Medan. Dah confused ni. Wah, dari. Oh, cantik. Dia jumpa bawah. So inilah view waktu pagi. Masya Allah, subhanallah, cantik.
teringat Bang Suan. Bang Suan tu nampak confident lagi daripada ni. Yang ni tak tahulah bila dia last dia pun naik. Takut juga so nak kena paut dekat sini. Sekarang tak pasal room. Roib tu. Layan tu kat sini. Kalau datang seorang-seorang pun okey je. View cantik, tenang, aman. Kalau datang weekend mungkin ramai lah kot. Tapi kalau weekdays macam ni okey je. Kita nak tengok Abang Zali sekejap lah. Awal pagi dia mancing, entah-entah dapat tak. Abang Zali! Abang Zali dah dapat lah. Oh, terbaik. Tak sabar, tak sabar. Okay, tu Abang Zali. Sedap juga mancing semalam try. Main apa, tarik mesin tu kan. Ikan. Ikan apa ni? Sebarau. Sebarau ni lah. Inilah sebarau. Umpan dia ni. Simple lah umpan. Ya. Abang Zali agak-agak ni berapa kilo? Tak sampai sekilo ni. Tak sampai kilo? 700 gram, 800 gram macam tu. Oh. Tapi ikan dia sihat lah. Ikan sihat lah. Dengan perut dia, dengan colour dia apa semua. Boleh. Oh, tadi dia pening eh? Oh, macam tu je dia nak. Dia jalan sendiri dia okey tu. Oh, relax. Bye-bye. Bye. Beginilah suasana pagi di Lakeview Resort. Cuaca dan pemandangan yang cukup tenang membuatkan diri rasa begitu bersyukur dikurniakan masa dan kesihatan untuk menikmati keindahan alam ini. Sesekali, sampan kecil membelah kesunyian tasik empangan yang luas ini. Rata-ratanya adalah dari penduduk yang mula keluar mencari rezeki dengan hasil tangkapan ikan dan menaiki sampan untuk ke kebun durian mereka. Pagi ini, dengan semangat baru, Bang Kinting cuba sekali lagi untuk misi menjinakkan sebarau tasik Banglang. Dengan tunjuk ajar Abang Zali semalam, Bang Kinting rasa dah makin mahir menggunakan rod. Fokus Bang Kinting pagi ni nak naikkan sebarau 10 kilo. Kalau bawah dari itu, tak naklah layan, tak ada standard. Oh ya, sebenarnya tasik empangan Banglang ni juga dikenali sebagai empangan Patani. Ia adalah empangan hidroelektrik pelbagai guna di daerah Banang Sata di wilayah Yala, Thailand. Ia merupakan empangan pelbagai guna pertama yang dibangunkan di wilayah selatan Thailand. Empangan ini menakung aliran sungai Patani dan mewujudkan takungan Banglang. Sajalah bagi info sebab sebenarnya Bang Kinting dah give up nak mancing tadi. Malaslah, baik naik atas pergi breakfast. Bang, breakfast apa bang? Kita ala soses. Alo sosel. Soses telur seperti farmhouse. Farmhouse. Yang penting Halal. Lokong. Lokong. ingat tu lokong. Lokong. Lambutan. Lambu. Lambutan. Pagi ni, dapatlah kami sarapan menghadap view yang tenang di depan. Untuk pengetahuan anda, di sini juga ada pengusaha houseboat dan bot-bot kecil sebagai salah satu pakej pelancongan yang ditawarkan di tasik ni. Tak hairanlah ramai di kalangan pemancing-pemancing tegar di Malaysia mahupun lokal yang datang ke sini secara berkumpulan. Okey, sekarang dekat houseboat yang mereka parking dekat tepi resort ni. So umpan ni akan turun sampai ke bawah. Tak dapat lagi tau. Tak dapat lagi tau. Uish. Pada tepi je pun. Nampak? Tak. Baru dapat. Dalam apa?
Kita ukur dalam kiraan depa lah. Okey. Ambil depa. Okey, start sini ya. Okey. 2 1 1 2 2 3 4 4 4 depa lebih lah. Bau kat tepi ni. Nak lari ke? Kau siut. Okey. Jangan lagi. Berjalan je. Jalan je. Tapi saya tak boleh. Saya takut gelap. Wow. Best. Hujung. Tak nak. Saya takut gelap. Ayat bawah gelap, saya tak berani. Sorry. Lagipun tak ada orang. Best eh? Sekejap ya. Dah bagus peluk dia. Game baik kat tangan. Ni. Letak kepala sini je. Cuba. Let's go. Kita kayak. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni kita dah sampai dekat kawasan kayu-kayu ni ha. Kalau hampa tengok batang-batang kayu yang duk ada kat sini, tak tahulah asal batang kayu ni apa dia. Mungkin kayu getah ataupun mungkin apa-apa kayu sebelum ditenggelamkan. Nampak. Okey. Ni ha. Okey. So jom. Kita ke another side. Dia punya view menarik kat sini. Ini kali pertama Abang Genting berkayak dekat kawasan yang macam ni. Satu pengalaman yang tak dapat nak digambarkan untuk orang yang macam Abang Genting, tak terdedah dengan aktiviti tasik macam ni. 1001 rasa. Happy. Dalam masa yang sama agak mendebarkan juga. Sebab bukan kita punya scene ni. Okay, dah jauh dah ni. Jom kita laju. Jom kita patah balik. Okay, itu kita punya chalet tadi. Ada helikopter. Itu Abang Zali cakap, duduk kat kawasan kayu-kayu tu, view dengan feel lain tu. Tak ramai orang dapat view macam tu. Melainkan game mancing. Pengalaman baru? Pengalaman baru. Menarik. Kayak dekat Banglang Dam. Banglang Dam. Kali pertama kayak dapat duduk dan bersebelahan dengan tu pokok-pokok batang kayu yang dah mati tu. Kali pertama. Mantap Bang Zali. Ya. Okay. Nampak puncak bukit tu? Ni ha. Weh, ada sekolah. Tu aku cakap. Tengah-tengah tasik. Yes. Abang Zali Banyak cakap ada penempatan yang ada penduduk dekat tengah-tengah kawasan tasik ni. Majoriti Muslim. Majoriti Muslim. Boleh bercakap bahasa kita, bahasa Kelantan, Melayu Petani lah. Ya, Masya-Allah. Apa nama kampung tu bang? Kalau bahasa buku kita Basanti. Tapi kalau bahasa dia Santik. Santik. Dia macam cantik lah dulu. Oh, Cuma banyak Santik. nama-nama Melayu di Thailand kan. Biasalah. Tak mari naik ke Satik ni. Tak mari naik ke Satik. Santik.
Tapi sini ada juga kan orang asli yang macam Ada. Ada kampung dia. Tapi ada orang asli. bahasa Thai. Bahasa Food Thai Thai. saja orang asli dia. Apa? Jauh perjalanan, luas pengalaman. Pergi mana-mana pun cari kawan, jangan cari musuh. Baru senang hidup kita. Jangan duk introvert sangat. Okay. Jadi setelah selesai urusan check out, Bang Kenteng pun siap sedia load semua barang-barang mini bike dan ready untuk bergerak. InsyaAllah, kalau ada kesempatan lagi, Bang Kenteng nak repeat ke sini dengan Oyen pula. Baru best tidur atas rooftop tent. Bye. So sekarang ni Bang Kenteng dan Bang Zali dalam perjalanan nak ke Bandar Betong. Okay, Abang Zali akan escort Bang Kenteng. Kami akan menuju ke Betong dan dekat Betong nanti Bang Kenteng akan keluar untuk balik ke rumah. Abang Zali akan stay di sini lagi. Dan jalan untuk sampai di campsite ni boleh tahan macam ulang kena palu dan juga berdebu, memang bahaya. Dan view di sebelah kiri kebanyakannya sepanjang laluan ni adalah pokok durian. Dan boleh nampak hasil-hasil buah durian mereka baru petik. Sebab kat Thailand ni jarang sekali mereka tunggu buah durian gugur. Selalunya mereka akan cantai lah. Okay, mereka akan peram. Alhamdulillah kita sampai juga kat Betong. Alhamdulillah. Sekarang ni misi percaya tengah melayan kopi. Ni apa bang? Kalau ikut bedo lokal, kale apa tadi? Kale lemon. Kala lemon. Bahasa Melayu dia kailan. Kale ikan masin campur lemon. Ni kailan ikan masin tu. Ni kailan, ayak kailan. Dia jadikan smoothie. Cuba kau try. Bismillahirrahmanirrahim. Oi. Sedap. Sedap. Fresh. Rasa fresh gila. Dia ada pudina apa semua. Oi, sedap. Macam limau je. Serius. Macam penat-penat ride. Minum kopi. Air kailan. Hilang rasa penat tadi tu. Jalan kita ikut tadi tu daripada campsite nak ke Betong berapa kilo bang? Lebih Lebih kurang 70 kilo lebih Dalam lah. 70 kilo kan. Tapi Bang Zali bawa Bang Kenteng ikut jalan yang tak sama jalan yang Bang Kenteng pergi hari tu. Bukan jalan biasa. Bukan jalan biasa. Hampa tengok dia punya bukit tu nanti. Apa-apa pun kita dah sampai dekat penghujung Rancangan. Bang Kenteng pun rasa sedih. Allah. Yelah sebab semalam Bang Zali dah entertain kita, dah ajak mancing. Aduh, cuma frahnya ikan je tak dapat bang. Abang Zali dapat dah. Bang Kenteng tak dapat lagi. Tak, dia suruh repeat lagi lah tu. Betul. Dia suruh repeat lagi lah tu. Bang Zali, terima Yap. kasih banyak-banyak bang.
Sudi banyak-banyak. Terima kasih bang. Allah sudi bawa. Ada izin kita jumpa lagi. InsyaAllah Abang Genting akan keluar untuk balik ke rumah dan Abang Zali. Wallahualam visa panjang lagi ni. Visa panjang lagi. Seronok Kita jadi sekarang Abang visa ke Thailand 45 hari tak silap, tak tengok pasport pun. So selagi tak ada panggilan daripada bonda apa semua, kita pergilah mana kita nak pergi. Seronok jadi Abang Zali. Enjoy InsyaAllah. yourself. Betul. Sebab tu tengok Abang Zali ni, kalau hampa perasan lah, Abang Zali punya style dengan muka pun macam Jack Black. Wah, Relax lah. Untuk anda semua, terima kasih yang menonton episod kali ini. Santai-santai saja motor camping, dan lepas ni Abang Zali, Oyen akan kembali beraksi ke Thailand lagi. wah menarik. Kita akan ke Thailand lagi lah, insyaAllah. Kalau ada rezeki, kita roger Abang Zali. InsyaAllah boleh. Okay. Untuk anda semua, terima kasih menonton Aci Channel, dan bersama Abang Zali dan juga Abang Genting, kita jumpa di next episode Aci Channel. Saya Asri Nawawi. Saya Liz Ali. Assalamualaikum. Bye. Bye.